Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Abid Ikram. Okey, jadi hari ini anda bersama dengan saya Abid Ikram, pakar penulisan resume dengan teknik penulisan yang berkesan. Jadinya kita agak lama menyepi dalam dunia, bukan dunia lah. Agak lama menyepi buat konten di sosial media sebab hari ini kita fokus pada Shopee Affiliate. Tak. Sebab kita nak guna duit sikit, jadi kita fokuskan pada tempat yang bagi duit lah. Kan? Ni pun saya beli daripada Shopee, Oscillatek tak silap kalau nama kedai tu. Ni antara tempat saya beli spare part komputer lah. Dan ni untuk saya repair saya punya laptop kawan kepada adik yang mana kami sama-sama membesar di kampung satu ketika dahulu. Jadi ni sebab dia ni. Kalau orang lain kita tak buat ada repair komputer nak tukar hardware ni. Tak, sebab kita fokus pada format dengan cuci kipas dia, habuk. Tak, sebab benda-benda lagu ni dia perlukan modal. Modal dan keberangkalian untuk berjaya tu pun 50-50. Dah. Jadinya ramailah hak PM. Bila nak buat live, masak-masak lagi. Bila nak buat live mengajar tak. Kita bukannya tak sibuk live. Dalam tahun ni kita ada buat lebih kurang dalam 4 video live tapi dekat platform Double T. Tak. Bila buat di platform Double T tersilap tersilap keyword, live tu kena bang. Jadi insya-Allah lah tahun depan mungkin kita akan start balik. Pasal live masak tu sebenarnya kita bukan hang apa masak tak. Gapak kita tunjuk tu semua makanan-makanan kegemaran tak. Jadi mana makanan kegemaran tu kita retilah nak buat bol sandwich tu benda mudah. Tak. Jadi posok tulis tu memang kita boleh minat sok mudah, cuma lah ni kena kurang sikit tak sebab ada masalah. Bila nak masuk 40 ni banyaklah masalah, tak boleh nak makan banyak. Dah. Jadinya hak mana berminat tak? Tak, kadang-kadang orang tanya lagi ni. Buat lagi kau resume. Tak, insya-Allah kita masih lagi buat selagi mana kita hidup, insya-Allah kita akan terus buat resume. Tak, selagi mana Allah pinjamkan kekuatan selagi mana Allah pinjamkan semua ni ya. Tak, selagi mana kita ada tangan, selagi mana akan masih waras, insya-Allah kita akan buatlah resume dengan harga RM10. Tak, sebab kita nak tolong orang pun kita tak ada perniagaan sendiri, kita tak ada bisnes yang boleh bantu orang lain. Jadi dengan resume ni harapan dengan kita buat resume 10 ya tu, dengan harapan orang akan dapat kerja lah. Dah. Jadinya sebab kita ni tak standby benar, tak ada skrin, jadi duk kecek ngapu gitulah. Tak, ni adalah skrin LCD laptop. Kalau tak ada arah melintas, insya-Allah dia akan marilah untuk pasal di laptop dia. Kemudian dekat bawah tu kita ada okey, kat sini kita ada printer. Ni printer ni dia dah ada bubble. Jadi kita nak buka lah sama ada betul, nak kena check lah sama ada print head dia tu molek ke tak molek lagi. Kalau tak molek kita kena buat cleaner, kena inject dia punya cleaner, cecair tu masuk dalam print head. Kemudian bawah ni kita ada mop. Ni antara beberapa pasta yang masih belum sempat untuk kita review. Kemudian kita ada striker wak tangan. Kat sini pelbagai lah barang-barang hak gadget-gadget hak kita tak ada nak review lagi. Okey. Jadi gitulah hak mana nak masih lagi nak support saya, bolehlah teruskan dengan klik butang subscribe, like, follow dan share video-video yang saya buat. Dan yang mana masih berminat nak dapatkan resume RM10 tu, bolehlah DM. Alhamdulillah lah, sebahagian daripada pembeli resume kami ada yang telah mendapat pekerjaan di dalam sektor kerajaan, sektor swasta maupun badan-badan berkanun. Jadi saya sendiri pun duduk dalam sektor cumanya tak tahulah berapa lama saya akan bertahan dalam sektor ni. Sebab minat kita lebih kepada perniagaan, bukan kerja, duduk kat office tunggu arahan. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Oh, tak ingat. Ni hujan luar ni hujan tau. Sementara nak tunggu hujan berhenti lah sebab kita nak pergi kerja pun naik motor. Sementara hujan berhenti ni cikgu saya dulu lah, ustaz saya dulu kata kalau hujan-hujan ni Allah akan angkat doa kita. Jadi saya doakanlah
Abang doakan yang mana sedang menonton video ni, abang doakan semoga urusan kehidupan mereka dipermudahkan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan berjaya dunia akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.